Assalamualaikum. Video ini kami akan membentangkan berkenaan salah satu hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis 2. Hadis 2 ini menerangkan tentang intipati Islam, iman dan ihsan serta tanda-tanda kiamat. Kami akan menerangkan biografi perawi, kupasan isi kandungan, isu-isu dan pengajaran hadis ini. Perawi bagi hadis ini adalah Umar Al-Khattab. Nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza daripada keturunan Bani Adi Quraisy. Beliau dilahirkan pada 584 Masihi di Mekah, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Beliau merupakan khalifah kedua daripada 4 Khulafa' Ar-Rasyidin dan memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Beliau banyak membawa pembaharuan dalam pentadbiran pada zaman tersebut. Sayyidina Umar wafat pada usia 68 tahun. Isi kandungan yang terdapat dalam hadis ini adalah seperti berikut. Daripada Umar Al-Khattab berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang amat putih pakaiannya, amat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir dan dia tidak mengenali seseorang pun daripada kalangan kami. Dia terus duduk kepada Rasulullah, lalu menyandarkan merapatkan lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah dan dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua peha Rasulullah. Maka lelaki itu berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Sabda Rasulullah, Islam itu adalah kamu menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Lelaki itu berkata, "Engkau berkata benar." Maka Sayyidina Umar berasa hairan terhadapnya. Lelaki itu bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Sabda Nabi, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, para rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman dengan Al-Qadar, sama ada baiknya maupun buruknya. Lelaki itu berkata, "Engkau berkata benar." Setelah itu, dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Sabda Nabi, iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Lelaki itu berkata, "Kabarkan kepadaku tentang kiamat." Sabda Nabi, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Lelaki itu berkata, "Maka habarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Sabda Nabi, iaitu tanda-tandanya, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan apabila kamu melihat golongan berkaki ayam, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, iaitu bermegah-megah dengan meninggikan bangunan-bangunan. Kemudian lelaki itu pun beredar. Sayyidina Umar terdiam beberapa ketika. Seterusnya Nabi bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya?" Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Nabi, dia adalah Jibril yang datang kepada kamu, mengajarkan agama kamu semua. Riwayat Muslim. Hadis ini membincangkan tentang 3 perkara utama yang perlu ada dalam diri seorang umat Islam, iaitu Islam, iman dan ihsan. Terdapat manfaat sekiranya kita mengamalkan hadis ini. Manfaatnya adalah menjadikan
seorang Muslim kuat akan cabaran kehidupan secara zahir dan batin. Hal ini terbukti daripada hadis Rasulullah bersabda, Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah jika mampu melakukannya. Terdapat isu sekiranya kita tidak mengamalkan hadis ini. Isunya adalah umat Islam tidak akan mengetahui berkenaan Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Hal ini terbukti daripada hadis ini. Rasulullah menjawab dan menjelaskan secara terperinci semua soalan daripada malaikat Jibril dengan jelas. Umat Islam akan menjadi jahil tentang perkara ini sekiranya hadis ini tidak diamalkan dengan baik. Pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini adalah kaedah asas yang dapat dipraktikkan oleh guru dan murid dalam sistem pendidikan. Contohnya, Rasulullah menggunakan kaedah soal jawab dengan malaikat Jibril. Perkara ini dapat diikuti dalam sistem pendidikan. Selain itu, pengajarannya adalah orang yang tidak dikenali tidak semestinya jahil. Contohnya, malaikat Jibril datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang positif. Hal ini dapat diimplikasikan oleh masyarakat supaya tidak mudah menilai seseorang tanpa mengetahui niatnya. Semoga video ini bermanfaat kepada penonton. Assalamualaikum.